Lebih 15 tahun berjuang melawan penyakit yang paling digeruni manusia iaitu kanser dan masih kental bertahan sehingga kini. Itu adalah satu pencapaian tertinggi dalam hidup figura bernama Eliana. Sering berkongsi pengalaman dan kondisi diri kepada umum sebelum ini, namun siapa tahu wanita berusia 38 tahun itu bergelut sendirian bagi memastikan kesakitan dilaluinya tidak mengganggu kehidupan orang lain, Waima, suami dan anak-anaknya. Dari luaran nampak kuat dan gembira, tetapi realitinya ibu kepada dua cahaya mata itu tidak terlepas walau sesaat pun daripada merasa sakit di seluruh badannya. Bersua muka bagi memenuhi pelawaan mengisi kisah pendedahan minggu ini, dia bukanlah sengaja untuk menghilang daripada radar dunia hiburan sebelum ini, tetapi memberi ruang dan rehat kepada dirinya daripada menjadi mangsa kecaman netizen. Ditanya sama ada kanser limfoma yang dihadapinya sejak 2010 kembali aktif menyerangnya, Eliana memberitahu penyakit tersebut sentiasa ada dalam tubuhnya. Akui pemilik nama penuh Ernilia Eliana M. Rizal itu, ketiadaan seketika dirinya daripada media sosial juga disebabkan rasa serik mengenangkan respon negatif peminat, termasuk menuduhnya sengaja mencipta konten tentang penyakit untuk meraih simpati. Pernah dilabel sebagai salah seorang penyanyi yang lincah di pentas, Eliana mengakui sangat merindui kecergasan badan yang perlahan-lahan hilang diragut penyakitnya. Disebabkan itu, selain meminta dipanjangkan usia, pelantun lagu Tak Tercapai Akalmu itu tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan agar diberikan peluang untuk merasai semula nikmat memiliki tubuh badan yang sihat dan boleh melakukan pelbagai aktiviti tanpa batas.